emosi. Emosi kita. Kita kena belajar untuk kawal emosi kita, sebab boleh dikatakan tiap-tiap hari akan ada macam-macam cerita kat luar sana yang bertentangan dengan prinsip kita. Betul? Kita akan ada certain prinsip yang memang clash dengan kebanyakan orang kat luar sana. Jadi kita kena belajar macam mana kita nak hadap benda ni tiap-tiap hari, dan kita stay dengan prinsip kita. Kita kena kuatkan emosi kita, jangan cepat terjatuh daripada lantasan yang kita dah pilih. Okay, sebab kat luar sana memang banyak mencabar. Kalau kita dah tahu prinsip kita betul, carry on je. Tak perlu nak tahu tentang pandangan orang lain. Kenapa nak tahu pasal pandangan dia? Ini hal kita, kerja kita, urusan kita. Why kita nak ambil tahu pasal pandangan dia, kena ikut dia punya fikiran ke? Kalau dia nak share dia punya idea, okey, kita boleh terima. Mungkin idea dia lebih bagus daripada kita boleh share. Tapi ini sebenarnya kita nak cakap adalah berkenaan dengan prinsip. Ada setengah orang ni dia suka kita nak kena ikut dia punya cara. Awak kena ikut saya punya cara ni juga. Padahal benda tu kita yang buat. Jadi bukan kita lah kena ikut cara kita. Mana yang sesuai, betul tak? Ada setengah orang tu dia suka paksa. Jadi kita kena belajar macam mana kita nak kontrol emosi kita dengan keadaan-keadaan yang macam ni. Okay?